Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita gembira kepada pesara ATM. Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa tidak berlaku diskriminasi yang melanggar Perlembagaan Terhadap Pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM berhubung isu pelarasan pencen. Keputusan sebulat suara itu dibuat oleh panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Dato' Hashim Hamzah sekaligus membenarkan rayuan Kerajaan Malaysia Majlis Angkatan Tentera. Ketika membacakan ringkasan keputusan, Kian Keong menegaskan bahawa tindakan kerajaan dalam isu tersebut berasaskan perbezaan yang munasabah dan tidak menyalahi Perkara 81 Perlembagaan Persekutuan berkenaan kesamarataan. Menurutnya, perbezaan antara pesara sebelum 1 Januari 2013, pesara pra 2013 dan selepas tarikh tersebut pesara pasca 2013 adalah sah di sisi undang-undang kerana ia berpunca daripada pelaksanaan dua dokumen kerajaan iaitu Garis Panduan Pelaksanaan Pindaan Syarat Perkhidmatan ATM bertarikh 17 Januari 2013, CPI dan Surat Pelaksanaan Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum Maksimum JJMM. Kedua-dua dokumen tersebut bukanlah pelarasan gaji untuk pesara. Sebaliknya, pindahan kepada syarat-syarat perkhidmatan bagi anggota ATM yang masih berkhidmat. Objektifnya adalah untuk menambah baik dan menyergamkan skim gaji anggota yang sedang berkhidmat, bukan untuk mendiskriminasikan pesara. Mahkamah turut menegaskan bahawa wujud pengelasan yang munasabah antara kedua-dua kategori pesara dan ia mempunyai hubungan yang jelas dengan objektif dasar tersebut. Beliau menyampaikan bahawa tindakan kerajaan adalah berkadar dan wajar kerana bertujuan untuk mempertingkat skim perkhidmatan anggota tentera yang masih dalam perkhidmatan. Pesuruhjaya Kehakiman telah terkilap dari sudut undang-undang apabila memutuskan bahawa wujud diskriminasi yang tidak berperlembagaan. Keputusan kerajaan adalah munasabah. Dengan keputusan ini, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Kerajaan Malaysia dan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi sebelum ini yang memihak kepada kumpulan pesara terdahulu pada 5 Februari 2024. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan saman pemula yang difailkan oleh Miu Rosli Miu Muhammad Zafar bersama 49 veteran ATM lain pada 17 November 2022. Mereka menuntut pelarasan pencen bagi pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Dalam saman tersebut, plaintiff menamakan Kerajaan Malaysia Perdana Menteri, Menteri Kanan, Pertahanan dan Majlis Angkatan Tentera sebagai defendant pertama hingga keempat. Plaintiff memohon pengisytiharan bahawa pihak defendant telah memungkiri peruntukan di bawah Perkara 137 dan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama Seksyen 187 Akta Angkatan Tentera 1972 kerana gagal menyelaras pencen baru untuk pesara ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Mereka turut memohon agar pencen pesara diselaras mengikut kadar dan cara sebagaimana yang diterima oleh pesara selepas 1 Januari 2013. Selain itu, mereka memohon agar peraturan-peraturan angkatan tetap pencen ganjaran dan faedah-faedah lain 1982 dipindah untuk memasukkan peruntukan mengenai pelarasan pencen tersebut. Plaintiff mendakwa ketidakselarasan pencen itu merupakan pelanggaran hak asasi di bawah Perkara 147 Perlembagaan Persekutuan dan menyebabkan jurang ketara antara dua kumpulan pesara ATM. Sementara itu, peguam yang mewakili pesara ATM, Hanif Kadri Abdullah, memaklumkan bahawa pihaknya akan meneliti alasan penghakiman sebelum tindakan lanjut diambil.